Ni aku comparekan dengan Apple Watch. Korang tengok sendiri. Nampak sama kan? Berat jam ni 19.5 gram je. Ini dia smartwatch daripada Huafit, which is Huafit S10. Dia punya body nipis je with 9.1mm je. Macam biasa dalam kotak, korang akan dapat manual book, magnetic charger yang ada emblem Aulon, and dia punya jam. Korang tengok betapa cantiknya jam ni. Sekali tengok dah macam Apple Watch pun ada. Bahagian luar jam ni simple je. Just ada satu button dekat sebelah kanan, and dia punya build quality pun agak solid. Strap dia jenis getah macam ni, tapi aku add on yang jenis besi punya. Jom onkan dulu. Nak set up pun simple je. Jam ni menggunakan rounded corner design, yang mana skrin dia nampak sedikit timbul, and dia menggunakan skrin jenis IPS dengan saiz 1.83 inci. So warna dia memang nice lah. Jam ni juga ada lebih 23 jenis sport mode yang korang boleh guna waktu bersukan, even korang tak guna pun. Dan yang paling penting, dia waterproof dengan IP68 teknologi. So setakat nak rendam jam ni dalam air tak ada masalah. Features lain macam terima notification, nak angkat call, heart rate, sleep, woman health, yang itu memang dah ada. Watch face dia pun banyak and cantik. Even korang boleh custom sendiri, nak letak gambar crush ke, gambar isteri ke, gambar family ke. Ni aku comparekan dengan Apple Watch. Korang tengok sendiri. Nampak sama kan? Ni pula strap yang jenis besi. Memang cantik. Yang ni kalau pergi event, auto nampak macam orang kaya. So guys, macam biasa, kalau nak boleh tekan link dekat bawah.